Sangkut. Nampak sangkut. Jadi itulah korang kena hati-hati lah. Lagi aku tunjuk kat korang macam mana kita nak pasang ikut marking dia betul. Okey, hari ni aku nak tunjuk kat korang cara untuk pasang balik kelas 125Z. Kat sini aku dah susun kelas dah. Dia letak kelas balik mengikut susunan yang betul dah. Kat sini bukan boleh senang-senang, bukan boleh pasang gitu-gitu je tau. Dia ada marking dia. Kalau dekat bangku kelas ni tak ada lah ni. Kalau dekat sini memang ada marking dah. Korang tengok ni. Ni marking dia. Nampak? Tu marking. Kita masukkan benda ni ke dalam ni. Dekat sini lah yang korang kena buat. Ni ikut dia punya marking dia tu. Nampak tak? Kat situ. Ada titik. Nampak tak? Okay. Kat sini pun nampak tak? Ada titik. Betul tak? Layan. Nampak? Layan. Okay, masukkan je. Cari dia punya ni dah. Okay. Nampak? Masuk dah. Nampak? Nampak kan? Nampak? Ni lah aku cakap marking tu. Nampak? Yang tu mesti kena sama. Sebab apa? Sebab apa aku cakap itu? Sebab kalau korang tak ikut marking tu, benda ni akan sangkut. Sama kita buang dulu semua ni. Tengok tadi marking dia sini dan sini tau. Masukkan ni. Kat sini lah yang aku cakap tu, nampak? Kalau korang pasal tak ikut marking, dia tak boleh masuk lubang ni tau. Ni masuk dalam tu tau, lubang tu. Nampak? Contoh lah, kita ubah lah kan, marking ni kita ubah kat sini. Dia ikut yang tanda ni. Masuk dalam ni. Nampak? Sangkut. Nampak sangkut. Jadi itulah korang kena hati-hati lah. Tengok betul-betul. Nampak? Masuk yang titik nampak kan? Okay. Satu lagi bonus aku beritahu kat korang. Kaitan ni. Nampak? Primary gear ni main. Primary gear ni, nampak? Korang jangan salah pasang tau. Dia ada marking kat sini, nampak tau? Marking. Nampak marking? Kat sini pun ada marking, nampak? Marking ni mesti selari tau. Masa korang nak pasang tu, marking ni mesti selari. Nampak? Nampak selari. Selari kan? Nampak selari. Tak apa, benda ni pelan-pelan pun tak ada masalah. Yang penting korang tengok betul. Jom, kita start pasang. Masukkan je, tak ada masalah. Ini tak perlu ikut marking pun, tak ada marking pun kat sini. Tak ada masalah. Masuk je. Korang tahu tak kenapa aku memilih spring standard daripada spring racing? Tahu tak kenapa? Sebabnya spring standard, satu dia tak keras lah kan. Yang keduanya, jangka hayat kelas korang tu, kalau ni contoh motor standard kita tak mau sembang motor yang racing apa benda. Kalau motor korang tu standard, jangka hayat kelas korang tu akan bertahan lama lagi daripada korang pakai spring racing. Sebab apa tau? Sebab spring racing dah lah keras lah tu. Memang keras gila kan. Satu cekaman dia tu, setiap kali kita lepas kelas cekaman tu memang kuat gila. Setengah orang dia tak suka tau spring standard, nak pick up kuat berlapan. Tapi tu lah, dia pick up kuat dan kehayat korang punya kelas pula tak tahan lama. Aku lebih prefer pakai spring standard dulu lah untuk korang servis kan. Pakai kelas original, pakai spring standard dulu. Bila nanti, bila kelas spring dia dah lembut kan, barulah korang tukar spring racing. Tu tip dia. Dia nak jimat lah, kata nak jimat kan. Itulah cara nak jimat dia. So saran aku untuk jimat, bila tukar kelas yang original tu, pakai spring standard dulu. Nanti bila kelas tu dah lembut, dah tak boleh pergi dah apa, baru korang tukar spring racing. Itu korang akan rasa balik pick up tu kuat. Apa sebab kelas korang mana harus lagi, semua spring tu yang lembut.